Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbatu kebaya, ya Aidilfitri, cantik menawan segadis sunti. Izinkan saya perkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Nama saya Muhammad Fatih Zarif bin Muhammad Fairuz. Saya murid tahun 5 di Sekolah Kebangsaan Bandar Kota Tinggi. Kod sekolah saya ialah TBA 3001. Pada hari ini, saya akan membicarakan sebuah buku yang cukup menyentuh rasa. Pagi subuh yang membawaku pergi. Mengisahkan perjalanan hidup seorang remaja. Novel hasil pena Yayasan ini sangat menarik dan syarat dengan pengajaran yang boleh dijadikan iktibar dalam kehidupan seharian, terutamanya kepada golongan remaja, bahkan juga para ibu bapa. Novel terbitan Mangosteen Publication dan diterbitkan pada tahun 2023. Novel ini setebal 391 halaman dan mempunyai sisipan kandungan sebanyak 35 bab dan sepotong epilog. Ayo bersama saya, kita mengamati dan mendalami cerita ini dengan lebih dekat lagi. Kisah mengenai Iskandar Zulkarnain, seorang anak yang dibesarkan dalam keadaan tersiksa di rumahnya sendiri kerana didera oleh ayahnya. Seorang anak kecil yang mengharapkan belayar kasih sayang ayah, namun yang segala badannya hanyalah pukulan demi pukulan. Dia pukul tanpa alasan yang kukuh. Hanya ibu dan adiknya sajalah tempat dia meluah segala rasa dan bermanja. Iskandar Zulkarnain juga sebenarnya telah disahkan menghidap sejenis penyakit yang menyebabkan kekurangan hemoglobin atau kekurangan sel darah merah sejak berusia 8 tahun. Encik Faizal, ayah Naim, ialah seorang lelaki yang berkejaya baik, tetapi tersalah langkah kerana menghabiskan duitnya di tempat yang salah. Di rumah, dia kerap memukul, menghedik serta melayan Naim dengan perlakuan yang tidak sewajarnya sebagai seorang bapa. Dia lupa, seorang anak itu pasti menyimpan perasaan yang tidak enak jika dilakukan sebegitu rupa. Dia juga menggunakan kuasanya sebagai ayah dan suami dan menjadikan situasinya lebih sukar. Disebabkan itu jugalah Naim mengambil keputusan untuk belajar bersungguh-sungguh untuk keluar dari rumah dan belajar di sekolah berasrama penuh. Dia ingin membawa dirinya jauh daripada ayahnya itu walaupun sangat menyayangi keluarganya. Berkat keputusan cemerlang 6A dalam peperiksaan UPSR, Naim berjaya menempatkan dirinya di sekolah berasrama penuh. Kehidupan Naim yang sebegitu rupa telah menjadikan dia seorang yang matang sebelum usia, tidak kira dari segi percakapan, pemikiran dan perbuatan. Dia memilih untuk menjauhkan dirinya daripada benda-benda yang toksik dan menjadikan dirinya sendiri sebagai seorang yang berprinsip teguh. 2 bulan sebelum peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM, sahabat baiknya Fahim membaca surah Yasin di sisi Naim yang tertidur dengan alasan penat. Rupa-rupanya dia pergi buat selama-lamanya. Pemergian Naim yang cukup menyentuh. Pemergian Naim yang cukup menyentuh rasa yang mendalam buat keluarga juga rakan-rakannya. Terdapat beberapa nilai murni di dalam cerita ini. Terutamanya ialah nilai persaudaraan dan persahabatan. Selain tema utamanya ialah kekeluargaan dan pengorbanan. Secara keseluruhannya, ia adalah kisah yang penuh emosi tentang pencarian identiti, kasih sayang dan takdir yang akan menguji Naim dengan orang-orang yang disayangi. Tumbuh subur pokok lemuni dipetik petani di awal pagi. Bicara saya sampai di sini. Semoga kelak berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.